harapkan perkongsian yang kita buat pagi ini dapat membantu sedikit sebanyak untuk kita memahami banyaknya benda yang berada di luar sana dan memberi kita ruang untuk mengenali siapa-siapa yang terlibat untuk kita dapatkan pandangan dan nasihat selepas ini. Kita mahukan hasil daripada perjumpaan hari ini untuk tujuan dia tidak lain tak bukan nak tambah baik perkhidmatan kita dengan memudahkan yang mana boleh dimudahkan, mempercepatkan yang mana boleh percepatkan. Sebab apa-apa yang berlaku di dalam lapangan juga adalah isu kepada pelaksanaan di peringkat jabatan dan kementerian. Sekiranya ada perkara, just highlight untuk kita teliti. Kalau dia memang mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka tak boleh buat apa-apa lah. Tapi sekiranya ada perkara yang within our control yang boleh kita laksanakan, then we can discuss about it. Tujuan utama dia mempercepatkan tugas tanpa mengekang pegawai dalam melaksanakan kerja dan kita tidak menyalahi apa-apa peraturan. Jadi dengan itu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Barisan Urus Dia yang telah memastikan kelancaran penganjuran sesi pada hari ini. Juga pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir pada hari ini secara fizikal dan juga secara online. Dan akhir kata, marilah kita terus melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita dengan penuh kesungguhan, keikhlasan dan integriti demi kesejahteraan serta kemakmuran negara yang kita cintai.